Kita nak ajak you untuk buat dengan e-commerce ni. InsyaAllah boleh, saya tak ada masalah. Alhamdulillah, itu such a big opportunity for me. Tapi saya nak tahu lebih lanjut lah, macam mana kita nak jumpa ke untuk Datuk terangkan lebih dekat saya. After you balik nanti, mungkin kita boleh meet up lah. Boleh? Cumanya kita nak tanya kalau you betul-betul berminat, sebab kita nak seorang yang betul-betul committed lah, sebab ini our new product. Dia macam you pergi mana-mana pun, you pergi luar negara pun, you boleh guna e-commerce ni dengan menggunakan suara sahaja. So, okey, saya faham. Okey. Jadi I nak guna cara you bercakap. Contohlah book. So I nak suara you book buku. Okey, faham tak? saya faham. Alright. Boleh tak I nak try sikit cara you untuk bercakap? Okey, anything ya? Anything. Book, buku. Cat, kucing. Tree, pokok. I dah tak boleh fikir. Boleh tak you buat you punya koko lagi? I jarang interview dalam telefon. Oh ya ke? Sebab kalau you tak guna slang you, macam mana dia macam kurang Tapi I feel you adalah sebab you punya slang tu. Can we try one more? Okay, you give me what? You boleh sebut R. R tu susah sikit. Okay, kita try dengan R. Refrigerator, discrimination. Dua tu Datuk kita nak. Okay. Discrimination, diskriminasi, refrigerator. Refrigerator. Seperti ais. Yes. Referral. What? Pardon? Apa dia? Referral. Referral. Okay, referral means? Rujukan. Alright lah. Satu lagi you boleh sebut tak? Radio. Radio. Hot FM. Oh my God! Koko, ini Syuk ajak dengan Fizi ni. Ajak je jahat saya. Tak kira macam-macam mana pun, kami cuma nak bagi tahu yang King Koko, awak adalah mangsa panggilan hangat. Hot FM. Hantarkan punya